Selepas seorang guru direman berikutan dakwaan pelajar 14 tahun dirogol dalam kereta di Pesiaran Bayan Indah, seorang remaja lelaki direman selama 5 hari bagi membantu siasatan. Suspek berusia 18 tahun merupakan kekasih kepada pelajar berkenaan. Perintah reman dikeluarkan Majistret Balik Pulau Chia Hui Ting bermula hari ini sehingga 10 Oktober depan bagi membolehkan polis menjalankan siasatan mengikut Seksyen 376-2 Kanun Kesiksaan. Terdahulu suspek yang memakai baju sejuk berhud berwarna hitam tiba di pekarangan Mahkamah Balik Pulau kira-kira jam 8.15 pagi dengan diiringi anggota polis. Difahamkan suspek yang bekerja sebagai pembantu kedai makan ditahan di kediamannya di Batu Kawan kira-kira jam 6.30 petang semalam. Tangkapan dibuat hasil siasatan polis susulan mangsa sebelum ini membuat laporan mendakwa dirinya dirogol guru sekolahnya berusia 32 tahun. Guru terbabit direman 4 hari bermula Jumaat 3 Oktober namun dibebaskan dengan jaminan hari ini. Media sebelum ini melaporkan seorang guru sekolah menengah di Seberang Perai direman selepas menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya berikutan laporan seorang pelajar di sekolah sama. Difahamkan mangsa membuat laporan dirogol suspek di parkir terbuka sebuah kompleks beli belah di Pesiaran Bayan Indah November tahun lalu.